مرتبط بالله عبر الأذكار. Kenapakah kita nak kena tengok apa yang dilakukan oleh para sahabat dan juga para aslafun salih yang terdahulu, kerana nak mengikatkan kita dengan zikir yang didatangkan oleh mereka supaya kita ni terikat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. ويكون محفوظا من الشياطين ومن الأذية ومن كل ما يضر. Dan supaya kita ni terjaga daripada disesatkan oleh syaitan dan kita disesatkan oleh was-was. لماذا أكثر الآن الناس متعبون وفيهم المس والسحر والأذى؟ لأنهم لا يحافظون على الأذكار. يقرؤون أذكار ولكن ما في محافظة. الله يقول في القرآن والذين هم على صلاتهم يحافظون بمعنى كيف؟ دائما هم في الشارع يذكرون. لا، الصلاة حقيقة هو الاتصال بالله سبحانه وتعالى. Kalau kita perhatikan orang hari ni ramai yang terkena terkena sihir, yang terkena ain, yang terkena orang panggil yang berkait dengan jin ni, orang hantar sihir kepada kita. Banyaknya kenapa terkena dengan perbuatan tersebut? Sebab mereka meninggalkan zikir-zikir yang didatangkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat dan juga aslafun salih. Mereka tak buat, tak muadhabah, tak melazimi dengan zikir-zikir tersebut. Maka mereka tertimpa dengan apa? Dengan penyakit-penyakit tersebut. Naam. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقوم من النوم يقول أصبحنا وأصبح الملك لله. Rasulullah SAW ketika mana semenjak bangun daripada tidur Nabi mengatakan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kami ini berpagi-pagi dan berpagi-pagi kerana Allah Subhanahu wa taala. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له. Dan syukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. ولكن نقول هذه الكلمات ونحن نفهم معناها. Sayyidi Syekh mengatakan kita ketika mana membacakan kalimat yang diungkapkan oleh Nabi SAW, kita mesti memahami akan makna-makna tersebut. نعم، لأن الملك هو لواحد اسمه الله. Kerana pemilikan yang sebenarnya adalah pemilikan Allah Subhanahu wa taala. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Yang mana kemuliaan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang mananya Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu maha berkuasa. هذا ينمو في قلوبنا ماذا؟ أن لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا نافع في الأرض وفي السماء إلا الله، فيقوي اليقين بالله والتوحيد. Mestilah ketika mana kita mengungkapkan akan zikir-zikir tersebut, mestilah tumbuh di dalam hati kita, tidak ada kekuasaan, tidak ada kemuliaan, tidak ada kemilikan kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. ولذلك أصبحنا وأصبح الملك لله. وفي المساء تقول أمسينا وأمسى الملك لله. Itu kita sebutkan ketika mana kita bangun daripada tidur, waktu pagi. Adapun setelah mana kita melangkahkan kaki kepada waktu petang, maka kita akan mengatakan seperti mana dikatakan oleh Rasulullah SAW, amsayna wa amsa mulku lillah. Kami berpetang-petang dan berpetang-petang kami, dan berpetang-petang kami itu hanyalah kerana Allah Subhanahu wa taala. ففي هذا الذكر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له، بمعنى لا يتبادر في الذهن أن في إله غير الله يتحكم في الأرض. لا إله إلا الله، لا يمكن، لا يوجد. أنا سأذهب الآن إلى العمل، هذا سيعطيني قليل، هذا سيعطيني كثير، هذا سيضرني، أنا أخاف من هذا. هذا كله من وساوس الشيطان. لماذا سلفنا الصالح آباؤنا أجدادنا أقوياء؟ لأنهم يعرفون أن الله هو الملك. Ketika mana kita mengungkapkan akan zikir tersebut, la ilaha illallah, la syarikalah, tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, mestilah kita kena datangkan dalam hati bahawasanya tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemilikan yang sebenarnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mesti kena kena tumbuhkan, kena keluarkan, kena datangkan dalam hati kita. Kita lihat bagaimana orang-orang tua kita yang terdahulu, bagaimana ketika mana mereka kuat dalam keimanan, kerana mereka mendatangkan akan makna di dalam hati mereka ketika mana mengungkapkan zikir-zikir tersebut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma ما أصبح بي من نعمة، هذا من الصباح، وأما من المساء يقول اللهم ما أمسى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك
فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. Setengah daripada para orang yang terdahulu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala membacakan zikir, dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya tidak ada apa yang berlaku daripada segala pemberian kecuali daripada Engkau. Segalanya berlaku, semuanya datangnya daripada Engkau, wahai Allah. Allahumma ma amsa bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika lak falakal hamdu ولك الشكر على ذلك. هذه الكلمات قال النبي يقوى التوحيد في القلب. ما معنى التوحيد؟ التوحيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Baik, dengan zikir tersebut itu yang dibacakan di waktu pagi. Ya, dia kata Allahumma ma asbah bi min ni'matin illa أو بأحد minka min khalqik. Doa tersebut dibacakan pada waktu pagi. Adapun waktu petang kita akan mengatakan, ya Allah, tidak ada nikmat yang datang pada waktu petang melainkan daripada Engkau, wahai Allah. Jadi dengan zikir tersebut menjadikan apa dia? Menjadikan iman kita sabit dalam hati dan menguatkan akan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. تبدأ الآن تلبس الملابس وهكذا تصلح نفسك، تريد تخرج للعمل، تريد تخرج لوظيفتك، تريد تخرج إلى السوق، تريد تخرج إلى أي مكان من أول الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عالم الغيب على يد اليمين شياطين ولديهم علم، وعلى يد اليسار وعلى يد اليمين ملائكة ولديهم علم. Kalau kita tengok, kita kalau nak keluar ke mana-mana tempat, mesti kita kena siapkan diri kita dengan berpakaian yang elok. Kita kena siapkan diri kita dengan pakaian yang bagus, dengan berwangi-wangian. Itu kita ketika mana nak keluar, nak menghadap kepada sesama kita. Dan begitu juga ketika mana kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita kena siapkan diri kita dengan perelokkan, perhiasankan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi alamil ghaib, ketika berada di alam ghaib, Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya di tangan kiri adanya para syaitan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka mempunyai alam, mempunyai bendera. Dan dijadikan di tangan kiri, di tangan kanan Rasulullah SAW para malaikat dan mereka juga mempunyai bendera tanda. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala arba'a kalimatin qalat asy-syayatin man lana bi rajulin kufiya wa wuqiya wa hudi. Kufiya wa wuqiya wa hudi. فيسقطون العلم ويذهبون الشياطين لا يتبعون الملائكة. ما هذه الكلمات؟ بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، حول الله العلي العظيم. من قالها الملائكة تمشي معه. مثل الآن السلطان ولا الوزير عندما يمشون بعده السيارة ملائكة. هذا العلم، هذا الشياطين ما يقربون منك. أنت الآن في النور، min kulli makanin al-malaika yaktanifunak. Tadi kita katakan bahawasanya baginda Nabi SAW mengatakan di tangan kiri adanya para syaitan dan mereka mempunyai bendera yang mereka kibarkan di tangan kiri Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW ada beberapa kalimat, kalau engkau bacakan kalimat tersebut, maka engkau akan diberi hidayah dan engkau akan dibersihkan daripada diganggu daripada syaitan-syaitan yang berada di tangan kiri. Apa dia itu kalimah yang perlu engkau bacakan? Kalimah itu ada 4. Bismillahi amantu billah, tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Dengan 4 kalimah ini, ketika mana engkau bacakan selalu, engkau melazimi dengan kalimah tersebut, maka ketika mana syaitan mendengar akan kalimah tersebut, ketika mana engkau bacakan, maka terjatuhnya bendera daripada tangan syaitan tersebut dan mereka lari kerana dengan kalimah yang engkau baca. Wa tamshi wa anta fi hirasatillah wa himayatih. Dan ketika mana lari para syaitan tersebut, maka engkau akan berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala hal keadaan engkau dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nazala fi manzilin aw dhahaba ila darin aw suqin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa daripada kamu yang pergi ke pasar-pasar ataupun masuk ke dalam ke mana-mana rumah daripada rumah-rumah teman-teman kamu, وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثا لا يصيبه أذى. الله، نحن كلنا بحاجة إلى هذا. Dan ketika mana dia pergi kepada pasar ataupun rumah teman-teman dia, lalu dia membacakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dia membacakan ianya sebanyak 3 kali, maka ia terjaga daripada segala kecelakaan. نحافظ عليها
ونعلم أولادنا ونعلم أزواجنا ونعلم بناتنا هذا الإرث العظيم إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka sayogia bagi kita yang datang pada malam hari ini dengan apa yang kita dengar, maka kita kena ajarkan pada diri kita untuk melazimi, dan kita kena ajarkan kepada ahli keluarga kita, ajarkan kepada anak-anak kita supaya mereka juga melazimi dengan zikir-zikir tersebut. لماذا حفظ هذا النور العظيم عبر السلف الصالح؟ لأنهم ارتبطوا بالسماع وارتبطوا بالله سبحانه وتعالى عبر أذكارهم. Kenapakah mereka ahlullah, ataupun kita panggil mereka yang diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ini? Kerana mereka sentiasa terikat dengan apa ni? Terikat dengan berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berada di langit Allah Subhanahu wa taala. قال فائدة هذه الكلمات التي كررتها الوالدة فاطمة حديثها صحيح، رواه الترمذي بسنده إلى أبي مسلم قال أنه قال أشهد على أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال هذه الكلمات في مرض ومات لم تطعم جسده النار، وهي لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال صلى الله عليه وسلم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، أخرجه الترمذي. بمعنى كما تعرفون هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا كذلك ذكر عندما تدخل إلى السوق، وهذا الذكر عندما تدخل إلى البيت، وكذلك يؤتى به بعد المغرب. هذه الأذكار عندما تحافظ عليها الله يحفظك، الله يذكرك، الله يحميك، الله يغنيك. ما هو الغنى؟ ليس بالمال، الغنى غنى القلب. Zikir yang selalu kita dengarkan dengan perkataan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir ini juga dituntut bagi kita untuk kita memperbanyakkan membacanya ketika mana kita masuk ke dalam rumah seseorang, ketika mana kita pergi ke pasar, kita dituntut untuk membacakan dengan demikian itu zikir. Nah, ketika mana kita membaca dengan demikian zikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan apa dia? Akan menjaga kita. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengayakan kita. Apa makna mengayakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kita? Makna kekayaan dekat sini kata Sayyidi Syekh, bukan kaya ketika mana kita mempunyai harta, bukan kaya dengan ketika mana kita mempunyai duit, bukan. Makna kaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ketika mana kita melazimi zikir tersebut adalah kayanya hati. ولذلك عندما سئل سيدنا أبو بكر ماذا تركت لأهلك يعني من مال؟ قال لا شيء، تركت لهم الله ورسوله. Sayyidina Abu Bakar ketika mana membawa datang dengan hartanya kesemuanya kepada Nabi SAW, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Madza tarakta li ahlik?" Apa yang kau tinggalkan wahai Abu Bakar untuk ahli keluarga engkau? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, "Taraktu lahumullahu wa rasul." Aku meninggalkan bagi ahli keluarga aku cuma Allah dan juga Rasul. ما الذي صاب الأمة من ضعف ومن خوف؟ لماذا؟ Kalau kita tengok sekarang ni manusia terkena musibah, rasa takut dan juga rasa runsing. Kenapa? Kerana tidak mempunyai hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. لأن الشياطين يخوفهم عبر هذه الأجهزة. Dan kenapa juga mereka ni terkena musibah tersebut? Kerana syaitan mendatangkan mereka dengan segala perkara-perkara yang melalaikan mereka seumpama handphone. لأنه الشيطان يخوف الإنسان من الإنسان، يخوف الإنسان من الشيطان، يخوف الإنسان من المرض. Syaitan dia mendatangkan rasa takut kepada kita sesama kita. Datangkan manusia kepada kita takutkan sesama manusia. Syaitan juga datangkan rasa takut ketika mana kita terkena satu musibah. Syaitan juga mendatangkan rasa takut kepada kita ketika mana kita ditimpa dengan satu penyakit. وأنا أريد أنا بحترم هذا وأنه بيعطيني فلوس كثير، وأنا بحترم هذا وأحبه عشان ما يؤذيني. هذا كله من وساوس الشيطان. Dan syaitan mendatangkan waswasah kepada kita sesama kita manusia. Nah, jadi apa waswasah syaitan yang didatangkan kepada kita? Kita memuliakan sesama kita ketika mana
ada keperluan. Kalau tak ada keperluan, kita tak memuliakan. Jadi syaitan datangkan was-was kepada kita supaya kita memuliakan seseorang. Kalau aku tak muliakan dia ni, maka dia tak akan berikan kepada aku. Kalau aku tak muliakan dia ni, maka dia tak akan menunaikan segala hajat aku. Kalau aku tak muliakan dia ni, dia tak akan berikan apa yang aku inginkan. Jadi syaitan mendatangkan rasa takut kepada kita ketika mana kita tak memuliakan seseorang. Tapi kalau kita muliakan seseorang, baru diberi. Itulah was-wasa syaitan kepada diri kita, sesama kita. لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إن أعطاك الله قليلا أو أعطاك كثيرا فهو عادل سبحانه جل في علاه. Allah Subhanahu wa taala ketika mana memberikan kepada kita walaupun sedikit ataupun banyak, itu semuanya datang daripada sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. سبحانه جل في علاه. ولذلك الإنسان من طبعه يخاف أن شيء يضره. Oleh kerana itu, daripada tabiat manusia, dia akan merasa takut ketika mana datang sesuatu perkara yang memudaratkan akan bagi dirinya. وكذلك يخاف على ولد أحد يضره. Ataupun dia merasa takut ketika mana seseorang ingin menyakiti anaknya. اسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكي تطمئن وتتيقن بالله. Dengarkan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, dan engkau buat dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi SAW, maka engkau akan merasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau akan merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala. وإذا قلت هذه الكلمة ستدخل في دائرة أهل اليقين بالله الذين لا يخافون شيء لا في الأرض ولا في السماء. Kalaulah engkau membacakan, melazimi dengan zikir yang akan disebutkan nanti, maka engkau akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati engkau akan keyakinan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengatakan bismillah, alladhi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa huwa samiul alim. Kullukum tahfazuna. Qala Nabi thalathan, la yadurruhu syai'. بعضهم يقول بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الارض. بسم الله الذي لا يضر. كيف هذا؟ كيف تقول بسم الله الذي لا يضر وانت تخاف؟ بسم الله الذي لا يضر ولا تخاف. هكذا كان السلف الصالح، ما يخافون، حتى الشيطان يخاف منهم، حتى الجن يخاف منهم لانهم متصلون بالله. Jadi kalaulah kita melazimi dengan zikir yang kita baca tadi, bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un wa huwa samiul alim fil ardi wa la fis sama wa huwa samiul alim, siapa yang membacakan sebanyak 3 kali, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan terjaga daripada segala kemudaratan. Kalau kita tengok ada sekarang ni manusia, dia ketika mana baca dengan zikir tersebut, dia cuma lafaz pada mulut, tapi zahir dia, perbuatan dia tak menunjukkan dengan apa yang disebutkan, apa yang dilafazkan. Ketika mana dia sebut bismillahilladzi alladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un sampailah ke akhir, dia sebutkan pada mulut, tapi pada perbuatan dia menunjukkan dia itu mempunyai rasa takut. Nah, dia tak betul-betul zahirkan kepada perbuatan dia. Akan tetapi para ulama kita, para salafus soleh, mereka ketika mana ungkapkan perkataan tersebut, lafazkan dengan perkataan tersebut, mereka penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa dia? Kerana mereka tahu bahawa tidak ada yang mendatangkan mudarat kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu mereka sentiasa menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul. Sayyidina Khalid ibn Walid merupakan pedang Allah Subhanahu wa taala, gelaran baginya. Ma min ma'rakatin yadkhulu fiha illa intasar. Tidak ada mana-mana peperangan pun yang dimasuki oleh Sayyidina Khalid ibn Walid kecuali ianya mendapat pertolongan. Qala ashabus siyar ما من معركة إلا وخالد لديه 7-15 يقاتلونه ما يمكن أحد يقف أمامه. Disebutkan oleh setengah ulama-ulama sirah bahawasanya Sayyidina Khalid ibn Walid ketika mana masuk ke dalam mana-mana peperangan, maka apa dia yang akan berbunuhan dengan Sayyidina Khalid bukan seorang je. Yang akan datang berbunuhan dengan Sayyidina Khalid ada 5 orang, 6 orang, 7 orang, ramai yang datang berbunuhan dengan Sayyidina Khalid ibn Walid. لأن أي أحد يقف أمامه يموت. Kerana apa dia kata ulama-ulama sirah? Kerana kalaulah mereka yang berbunuhan dengan Sayyidina Khalid, kalau dia berbunuhan dengan Sayyidina Khalid, dia tidak akan selamat kecuali akan mati. فاليهود لعنهم الله فاليهود كانوا يريدون يقتلون سيدنا خالد ولكن ليس بالقتال. Puak-puak Yahudi pada zaman terdahulu, mereka menginginkan Sayyidina Khalid ibn Walid ini terbunuh, dan mereka ingin membunuh Sayyidina Khalid, akan tetapi bukan dengan cara berperang.
ففعلوا حيلة خبيثة. Jadi bagaimana orang-orang Yahudi ni nak bunuh Sayyidina Khalid? Maka dia membuat satu hilah yang sangat dahsyat, yang sangat busuk. فجاءوا إليه بكأس مليء بالسم. Jadi mereka membawa datang kepada Sayyidina Khalid ibn Walid satu gelas cawan yang dipenuhkan dengan apa? Yang dipenuhkan dengan racun. قال العلماء ولكنه سم ناقع. الناقع هو القليل منه يقتل. Apa yang dikatakan oleh para ulama, orang-orang Yahudi membawa datang segelas air kepada Sayyidina Khalid ibn Walid, meletakkan racun. Racun yang macam mana? Racun yang kalau kita makan sedikit saja daripada racun tersebut akan membunuh. قالوا يا خالد أنت تقول على أن النبي محمد على حق وأن الدين حق، اشرب هذا الكأس. فالصحابة خافوا لا 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 يا خالد إنهم هؤلاء كذابون هؤلاء مجرمون. لا لا. خالد قال هات الكأس بسم الله. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض لا في السماء أو السماء لا يضره شيء وشرب الكأس. وكلهم ينظرون إلى خالد، اليهود والمسلمون. الآن خالد سيموت سيسقط. ما الذي ما يحصل له شيء. عرفوا بأن النبي محمد على حق وبعض اليهود دخلوا الإسلام. Jadi ketika mana dibawa datang segelas air yang dipenuhkan dengan racun, maka kata pokok Yahudi kepada Sayyidina Khalid ibn Walid, "Hei Walid, wahai Khalid, engkau mempercayai akan Allah Subhanahu wa taala dan engkau mempercayai dengan apa yang dibawa datang oleh Muhammad. Sekarang ni aku nak engkau minum air yang aku bawa datang kepada engkau." Maka kata para sahabat semua takut. Sebab apa ni? Air tersebut telah pun diisi racun oleh puak-puak Yahudi. Maka kata Sayyidina Khalid bin Walid, bawa datang sini gelas tu yang kau penuhkan tadi dengan racun, mari sini bagi aku. Maka kata Sayyidina Khalid bin Walid, bahawasanya aku mendengar bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengatakan bismillahilladzi la yadur ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim, membacakan akan ayat tersebut ataupun zikir tersebut, maka dia akan terselamat daripada segala kemudaratan. Maka Sayyidina Khalid pun ambil gelas tadi dan dia membaca akan zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sehingga dia terselamat daripada kecelakaan. Para puak-puak Yahudi ni ketika mana melihat perbuatan Khalid ibn Walid, semuanya terkejut. Dan mereka ketika mana melihat Khalid ibn Walid minum dan membacakan potongan ayat tersebut, barulah mereka yakin bahawasanya apa yang dibawa datang oleh baginda Nabi SAW adalah agama yang hak, agama yang benar. هكذا كان حال الصحابة. Beginilah keadaan para sahabat Nabi SAW. وكان حال السلف الصالح. Dan beginilah keadaannya para salafus salih kita. وما عليه أنتم الآن في بواطنكم يخاف الشيطان من هذا الحال. Apa yang kita pegang dengan apa yang ditunjukkan oleh mereka kepada kita akan menjadikan syaitan menjadi takut kepada kita. كان السلف الصالح من الصحابة وغيرهم إذا مشى في الطريق الشياطين يهربون منهم. Orang yang terdahulu daripada kalangan salafus salih ketika mana jalan di satu jalan ataupun daripada kalangan sahabat jalan di satu jalan, syaitan takut kepada mereka. لأنهم كانوا يحافظون على هذه الأذكار وعلى معانيها. Kenapa syaitan jadi takut kepada mereka? Kerana mereka orang-orang yang terdahulu melazimi, membacakan akan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW dan mereka memahami akan makna di sebalik bacaan mereka. انظروا إلى سيدنا عمر الفاروق، كان الشيطان يفر يهرب من ظله ليس من شخصه ولكن من ظله. Kalau kita perhatikan dalam cerita Sayyidina Umar Al-Khattab, syaitan takut kepada Sayyidina Umar Al-Khattab bukan pada tubuh Sayyidina Umar Al-Khattab, akan tetapi syaitan takut daripada bayang saja. Kalau bayang Sayyidina Umar saja lalu, syaitan akan takut dengan apa? Bayang Sayyidina Umar. Itu baru bayang, bukan tubuh badan Sayyidina Umar lagi. ولذلك عندما قوي النور في قلوبهم كانوا ينظرون إلى عالم الغيب من الملائكة وغيرهم من الجن. Oleh kerana itu para sahabat Nabi dan juga para salafus salih yang terdahulu ketika mana telah pun yakin dan kuat iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat mereka yang berada di alam ghaib daripada kalangan para malaikat. Kana Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu mas'ulan ala baitil mal. Sayyidina Abi Hurairah. Telah adalah Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah memberikan tugas kepadanya untuk menjaga harta Baitul Mal. Kana fihi min at-tamr wa fihi min ghairihi. Yang mana di dalam Baitul Mal itu mempunyai harta daripada tamar, daripada kurma yang diberi tugas oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kana ya'ti wa yanzuru ila rajulin yasruqu min at-tamr fayamsikuhu.
Jadi ketika mana diberi tugas oleh Rasulullah SAW, maka Sayyidina Abi Hurairah pun datang kepada Baitul Mal melihat ada seorang lelaki yang mencuri tamar yang ada dalam Baitul Mal. Maka dia pun memegang lelaki tersebut. Hadha minal jin syaitan. Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, ini adalah daripada kalangan jin yang datang mencuri tamar yang ada dalam Baitul Mal. Oh, sahabat aku ya, yamsikul jin. Namsiku ana ba'di ila Nabi SAW. Oh, la, yakhaf. Maka ketika mana dipegang jin tersebut yang mencuri tamar yang ada di Baitul Mal, maka dikatakan oleh Sayyidina Abu Hurairah, aku akan bawa kepada Rasulullah SAW. Maka jin tersebut rasa takut. Dia kata, jangan bawa aku bertemu dengan Nabi. Akhir marrah fayarhamuhu Abu Hurairah wa yutliquh. Jadi dia katakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, ini wahai Abu Hurairah, ini kali yang terakhir sekali aku tak akan mencuri dari atas ni. Maka dilepaskan oleh Sayyidina Abi Hurairah. Fayati Abi Hurairah yusalli ma'an Nabi al-fajr. ثم يسلم على النبي والنبي يعرف صلى الله عليه وسلم يقول له ما فعل صاحبك يعني ما فعل هذا الرجل قال يا رسول الله أطلقته قال أنه لن يعد قال سيعود لأنه كذوب الشيطان هذا كذاب سيرجع jadi ketika له بالمرصاد. Jadi ketika mana dah dibebaskan oleh Sayyidina Abu Hurairah pun datang untuk solat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai daripada solat berjemaah, Sayyidina Abu Hurairah pun musafahah, bersalaman dengan Nabi. Lalu kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah, ma fa'ala ar-rajul. Apa yang dilakukan oleh jin tersebut? Maksudnya lelaki tersebut tu jin lah, kata Nabi SAW. Rasulullah mengetahui walaupun Sayyidina Abu Hurairah tak memberitahu. Maka Rasulullah bertanya kepada Abu Hurairah, apa yang dibuat oleh lelaki tersebut? Maka kata Sayyidina Abu Hurairah, ya Rasulullah, dia mencuri akan tamar yang ada di Baitul Mal. Kemudian dia meminta aku untuk aku lepaskan. Lalu aku lepaskan, dia mengatakan itu adalah kali terakhir dia mencuri. Maka kata Rasulullah SAW, itu bukan perkataan yang benar yang keluar daripada dia, wahai Abu Hurairah. Sesungguhnya dia akan datang, dia akan mencuri. Kenapa? Mereka ni al-kadhub, mereka ni adalah sentiasa berdusta dan berbohong dalam perkataan mereka. Allah. فدخل في اليوم الثاني ورآه فمسكه والله لأذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا لدي أطفال صغار فرحمه وأطلقه. رحم الصحابة أقوياء لكن رحمة. Kemudian hari yang kedua, Sayyidina Abu Hurairah melihat lagi jin yang datang menyerupai atas rupa manusia, ada seorang lelaki tadi datang hari yang kedua mencuri juga korma yang berada di Baitul Mal. Maka dia pun pegang. Kata dia, wallahi, dia kata, hari ni aku bawa engkau juga pergi bertemu dengan Nabi. Kata jin tersebut, wahai Abu Hurairah, lepaskanlah aku. Dia kata, aku ada anak kecil yang aku nak kena jaga, nak kena bagi makan apa semua. Maka Sayyidina Abu Hurairah ni mempunyai perasaan kasihan kepada jin yang menyerupai atas rupa lelaki yang mencuri korma di Baitul Mal. Maka dilepaskan. Al-yawm al-thalith qala lahu sa'adhhabu bika ila an-nabi. Fa'arafa al-shaytan annahu سيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال له انتظر سأعلمك آية لو تقولها لا يقربك منا أحد. الشيطان يقول له انتظر يا أبا هريرة لا تذهب بي إلى النبي سأعلمك آية إذا تقرأها لا يقربك شيطان أبدا. وكان الصحابة حريصون على العلم. Jadi pada hari yang ketiga, begitu juga. Dan dilepaskan pada hari yang kedua, hari ketiga datang juga syaitan ni. Datang menyerupai atas rupa lelaki, curi juga tamar yang ada di Baitul Mal. Maka dipegang oleh Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, wallahi hari ni aku akan bawa kau juga bertemu dengan Rasulullah. Maka syaitan yang datang menyerupai atas rupa manusia tadi tu, atas rupa lelaki, dia mengetahui bahawasanya kalau dah masuk hari yang ketiga ni, memang Sayyidina Abu Hurairah akan bawa juga bertemu dengan Nabi. Maka dia katakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sebelum kau bawa aku berjumpa dengan Nabi SAW, aku nak ajar kau, nanti dulu, aku nak ajar kau satu kalimah, satu ayat, yang mana kalau kau baca ayat tersebut, maka syaitan tidak akan mendekati dengan kau. Lianna as-sahabah harisuna 'ala al-'ilm. Jadi ketika mana dah dipelawa oleh syaitan tadi, kata nak mengajarkan kepada Sayyidina Abu Hurairah satu ayat, para sahabat Nabi ni kita ketahui, mereka ni sangat menjaga dengan ilmu. Jadi apa-apa ilmu sekalipun, kalau nak diberi, diorang akan ambil. Jadi dia ketika mana diberi tawaran oleh syaitan, dia pun terima tawaran syaitan tersebut untuk diajarkan ayat. Qala man qara'a ayatul kursi la yaqrabuhu syaitanun abada. Maka kata syaitan kepada Abu Hurairah, kalaulah kau baca ayat al-kursi, maka syaitan tidak akan mendekati kepada engkau. Faja'a yusalli ma'an nabi al-fajr, faqala lahu ma fa'ala sahibuk? Qala ya Rasulullah علمني
قال أن من قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان. قال النبي صدقك وهو لكذوب، يعني صادق الذي يقرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان لكن هو كذاب. Maka Sayyidina Abu Hurairah pun ketika mana diajar, kemudian dia pun datang untuk menunaikan solat berjemaah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun lazimnya musafahah, bersalaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma fa'ala sahibuka?" Apa yang dilakukan oleh lelaki tersebut wahai Abu Hurairah? Maka Abu Hurairah mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia mengajarkan kepada aku, ya Rasulullah, siapa yang membacakan ayat kursi maka syaitan tidak akan mendekatkan diri kepadanya. Maka kata Rasulullah SAW, aku mempercayai engkau wahai Abu Hurairah, tapi dia itu adalah seorang yang pendusta, seorang pembohong, iaitu syaitan tadi itulah. لأن آية الكرسي نزلت من كنز تحت العرش. Kerana ayat kursi itu diturunkan daripada daripada satu gedung dari bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. ومن ولديها ونزل ومعها 80,000 من الملائكة. Ketika mana diturunkan ayat kursi daripada gedung yang berada di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, ayat itu diturunkan bersama 80,000 daripada kalangan malaikat. Subhanallah, man qara'aha marratan kana ma'ahu 80,000. Oh, masya-Allah. Jadi siapa yang membaca ayat kursi walaupun sekali, maka para malaikat yang 80,000 tadi akan bersama dengan dia. Walidzalik man qara'aha الشياطين يسمعون صوت غريب، يعرفون أن هذا الرجل قرأ آية الكرسي فيهربون، عندما يمشي في الطريق يهربون منه لأن معه ملائكة، وملائكة آية الكرسي يختلف عن ملائكة لأنهم خدام. Jadi ketika mana seseorang membacakan akan ayat kursi, sekali dia bacakan ayat kursi, maka syaitan akan mendengar satu suara yang sangat pelik, yang mana syaitan mengetahui suara itu datangnya daripada seseorang yang sentiasa membaca ataupun melazimi di atas ayat kursi. Kerana orang yang membaca ayat kursi bersama dia ada 80,000 daripada kalangan malaikat. Oleh kerana itu, ketika mana syaitan mendengar seseorang membaca ayat kursi, maka dia akan lari, bertaburan, takut. فسيدي الحبيب عمر بن حفيظ يقول احفظها وقرأها في دخولك في البيت أو في السوق وعند خروجك وعند جلوس وعند فتحك للسيارة. اقرأ آية الكرسي، علمها أولادك، علمها بناتك، وبعد ذلك لا تخاف ولا تحزن ولن يضرك شيء أبدا أبدا. Kata Sayyidi Syekh, beliau dengar daripada guru beliau Sayyidil Habib Umar mengatakan, kata hendaklah engkau baca dan hendaklah engkau jaga di atas ayat kursi. Maksudnya engkau sentiasa lazimi dengan ayat kursi tersebut. Ajarkan kepada anak-anak, ajarkan kepada ahli keluarga, ajarkan kepada isteri-isteri kita. Kerana apa dia? Kerana ketika mana engkau membacakan akan ayat kursi tersebut, maka engkau akan terjaga. Engkau tidak akan terkena daripada segala mudarat. Engkau akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, fala takun 'adah qira'atuha. Qira'atul adhkar la takun 'adah, walakinnaha 'ibadah. Dan zikir ataupun wirid-wirid yang datang daripada Nabi SAW, ini bukan adat. Jangan kita faham zikir ataupun wirid yang datang itu, yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, merupakan adat. Maksudnya, kalau kita nak baca, adat kita baca. Hari ni kita baca, esok kita tak. Tapi jadikan itu sebagai ibadah kita. Kalau kita kata itu sebagai ibadah, maka kita kena sentiasa buat. Kalau kita kata adat, hari ni nak buatlah. Kalau tak nak buat, tak nak buat. Sebab kita anggap dia itu adalah adat. Tapi kalau kita anggap dia itu adalah ibadah, maka kita akan sentiasa muwadhabah, kita akan sentiasa melazimi dengan zikir tersebut. فالمحافظة على آية الكرسي تجعلك في حماية خاصة من الله. Ayat kursi yang kita bacakan, sekali yang kita bacakan, kita mendapatkan himayah, kita mendapatkan penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai penjagaan yang khusus. في بعض الدول حصلت قصة حقيقية أن بنت من البنات تعلمها أمها أن الذي يحافظ بنتي على آية الكرسي لا يضره شيء أبدا، فكبرت هذه البنت إلى سن البلوغ 15 وهي تقرأ تحافظ كلما تخرج من البيت تقرأ آية الكرسي. فيوم من الأيام اختطفها مجرمون. Sayyidi Syekh mendatangkan satu cerita berlaku sungguh di satu negara, bahawasanya seorang ibu mengajarkan kepada anak perempuannya akan sentiasa melazimi
membaca akan ayat kursi. Jadi anak perempuan dia yang masih kecil ni, dia jaga ayat kursi tersebut. Maksudnya dia membaca sentiasa muadhabah baca ayat kursi daripada waktu kecil dia sampailah dia besar. Ketika mana sampai dah pada umur yang dah dewasa, maka ikhtatafaha, maka dia ni dicolek oleh setengah orang-orang jahat, orang-orang mujrimun. Colek budak perempuan tadi. فجعلوها في الشنطة حق السيارة. Mereka ketika mana colek budak perempuan yang dah besar ni, dia orang letakkan dalam beg, diletakkan di belakang kereta. فكانت تقرأ آية الكرسي. Dan perempuan tersebut ketika mana dah diletakkan di belakang kereta dalam beg, maka dia pun membaca akan ayat kursi. فوقفت السيارة في إشارة من الإشارات. Maka kereta pun ketika mana sampai kepada lampu isyarat, dia pun berhenti. نعم. ففتحت الشنطة. Maka dibuka beg yang diletakkan budak perempuan tadi. وشنطة السيارة. شنطة السيارة اللي في الوراء. Dan dibukakan pintu bagi kereta yang diletakkan beg yang diisikan budak perempuan tadi di belakang kereta. فخرجت هذه البنت. Maka keluar budak perempuan tadi. وهي في أمان ولا تشعر بالخوف. Ketika mana keluar perempuan tadi, dia tu keluar dalam keadaan aman, tak ada rasa takut langsung. فهم في السيارة ينظرون إليها يريدون يفتحون الباب، الأبواب لم تفتح لهم. Ketika mana ketika mana orang-orang yang melihat budak tadi tu keluar daripada kereta hal keadaan aman, tak ada rasa takut langsung. Mereka yang ada dalam kereta nak buka pintu tak boleh. وعندما يريدون أن ينظرون إليها لم يروها. Jadi ketika mana nak buka pintu tak boleh, lalu mereka pun nak toleh lagi kepada budak perempuan tersebut, maka tak nampak dah budak perempuan tersebut. فرجعت إلى بيتها سبحان الله وأخبرتهم بهذه القصة ففرحوا أن هذه البنت محافظة على أذكارها فلا بد نعلم أولادنا ذلك. Jadi budak perempuan ni pun ketika mana dah keluar daripada kereta, orang yang asalnya tangkap dia tu dah tak nampak dah dia pun lari balik ke rumah, dia pun beritahu kepada ahli keluarga dia dengan apa yang berlaku kepada diri dia. Maka gembira ahli keluarga dia dengan cerita yang diceritakan oleh anak perempuan dia, dan ibu dia merasa syukur bahawasanya anak perempuan dia tadi yang sentiasa melazimi ayat kursi daripada kecil sampai dia besar. Maka bagi kita sayugia kita yang dengar pada malam hari ini, ajarkan kepada diri kita untuk sentiasa melazimi, dan ajarkan kepada anak kita, ajarkan kepada ahli keluarga kita untuk sentiasa melazimi dengan membaca ayat kursi. أقوى وأكبر صفة لأولياء الله في القرآن وهي ماذا؟ ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا يخافون ولا يحزنون. Sifat yang paling besar yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, Allah sifatkan dalam Al-Quran, la yakhafun wa la yahzanun. Mereka ini para awliya Allah Subhanahu wa taala, tak ada dalam hati mereka rasa takut dan tidak ada dalam hati mereka rasa sedih. كثير الآن من هؤلاء الأغنياء الذين لديهم المليارات والملايين لديهم خوف ولديهم حزن ولديهم اكتئاب موجود أموال كثيرة. أين السعادة؟ السعادة الحقيقية عند من هو متصل بالله من أولياء الله الصالحين. Kita tengok orang-orang yang mempunyai kedudukan sekarang. Hari inilah kalau kita tengok, kita perhatikan orang yang mempunyai kedudukan, orang yang mempunyai harta, orang yang mempunyai pangkat. Mereka ni kaya, ada kedudukan, ada pangkat, tapi dalam hati mereka ada perasaan takut, ada perasaan sedih. Kerana apa? Kerana mereka tidak berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun para awliya Allah Subhanahu wa taala, walaupun bukan daripada kalangan orang yang mempunyai kedudukan, bukan daripada kalangan orang yang mempunyai pangkat, tapi mereka sentiasa dalam keadaan as-sa'adah, dalam keadaan bahagia. Sebab apa? Mereka menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka yang kaya tadi rasa sedih, rasa takut. Kenapa? Sebab dia tak berhubung. Sebab tu mereka tak mendapatkan kebahagiaan yang hakikiyah, kebahagiaan yang sebenar-benarnya. الله سبحانه وتعالى يحب من العبد الذي يجعل لسانه يلهج. كلمة يلهج يكثر من ذكره لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله، حتى إذا قال الناس بأنك مجنون هذا حديث صحيح. قال اذكر الله حتى يقول الناس بأنك مجنون، وفي رواية حتى يقول المنافقون أنك مجنون. Jadi apa dia? Hendaklah kita sentiasa melazimi, memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
basahkan lidah kita dengan memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dikatakan sebagai seorang yang gila. Kerana datang riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau memperbanyakkan zikir, basahkan lidah engkau dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang mengatakan kepada engkau majnun, gila. Ataupun berkata orang wafi riwayah, ada riwayat mengatakan walaupun orang-orang munafik mengatakan kepada engkau, engkau ni dah gila dah. Sebab terlalu banyak sebutan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. فاجعل لك في البيت مكان خاص فيه سجادة، هذا المكان سميه خلوة، مكان خاص فيه سجادة وفيه مسبحة وفيه عطر، واجعل لك عمامة واجعل لك رداء، تنام مبكر تقوم في قيام الليل تتوضأ وأهلك نائمون وأنت فرحان. الآن الملك سينادي، الله سينادي، تلبس عمامة تتوضأ تفعل نفسك، ما حد يشوفك. هذا الوقت قال العلماء الشيطان لا يأتي، يخاف. هل موجود وقت الشيطان لا يأتي وسوس؟ نعم. قيام الليل، قيام الليل قبل الصبح ب20 دقيقة، ب10 دقائق أنت تجلس وعندك عمامة وأنت منتظر، لا إله إلا الله، لا إله، تشعر بها في قلبك، والله إنك تشعر بها في قلبك، لأن لا إله إلا الله في الخلوة تختلف عن لا إله إلا الله في الجلوة. Baik, maka Sayyidi Syekh mengatakan di antara perkara yang membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikan di dalam rumah kita tempat khalwah kita, tempat kita bersendirian untuk kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tempat, diletakkan di situ sejadah, di situ diletakkan kita punya syal, kita punya ridak, diletakkan di situ kita punya serban, diletakkan di situ kita punya tasbih. Untuk apa dia? Untuk ketika mana kita bangun daripada tidur pada akhir malam, supaya kita dapat dapat memperbanyakkan zikir, dapat meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena siapkan semua ni untuk apa? Siapkan serban, siapkan ridak, siapkan siapkan tasbih. Untuk apa ni semua kita siapkan? Maka kerana pada waktu yang kita bangun pada akhir hari itu, waktu itu kita nak berhubungan dengan apa? Dengan sang bagi segala raja-raja, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita nak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena siapkan diri kita dengan apa dia? Dengan pakaian yang bagus. Nah, kita kalau kita takdirkanlah, kita buat misal ni, saya tambah. Kalau kita buat misal hari ni kita nak masuk dekat apa? Dekat dalam istana bertemu dengan raja, kita nak pakai pakaian yang bagus-bagus. Kita nak pakai pakaian dengan wangian yang wangi-wangi. Nak bertemu dengan raja ni, raja dunia ni. Kita dah siapkan diri kita dengan pakaian yang bagus. Ini sekarang ni kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan bagi segala raja. Maka kita kena siapkan pakaian dengan pakaian yang bagus sebab kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidi Syekh, pada waktu akhirul lail, pada akhir malam, ketika mana kita bangun berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, di situ syaitan tidak akan datang untuk untuk mewaswaskan diri kita. Supaya kita nak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak akan datang pada waktu itu untuk mewaswaskan diri kita. Sayyidi Syekh juga mengatakan kepada kita bahawasanya di akhir lail, walaupun qadar 20 minit sebelum masuknya waktu subuh, waktu itu waktu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang kita inginkan. Maka bangun pada waktu itu untuk kita dekatkan diri, jaga diri kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul hadhihi al-ayah, dan katakanlah ketika mana kita bangun pada akhir lail itu, katakan ayat ini. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Qulillahumma malikal mulk. Terjem. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala merupakan raja bagi segala raja. Tu'til mulka man tasha. Memberikan kepada engkau apa yang engkau inginkan. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Dan Allah sendiri yang akan cabut daripada engkau segala apa yang engkau ada. Wa tu'izzu man tasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan engkau dengan apa yang kau inginkan. Wa tudhillu man tasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan siapa yang engkau inginkan. Biyadikal khair. Dan di tangan engkau wahai Allah adalah kebaikan. Innaka ala kulli syai'in. Sesungguhnya engkau wahai Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu maha berkuasa. Yuhibbukallah. Maka ketika mana engkau baca ayat ini tadi, maka engkau akan mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Man arada an yujarrib. Siapa daripada kita yang nak cuba wa yash'ur bin nur fi qalbihi yataharrak.
Dan siapa yang nak cahaya dalam hati dia itu akan bergerak-gerak dalam hati dia. جرب هذا قبل الفجر. Maka dia cuba malam hari ni, kita balik malam hari ni bangun, cuba baca ayat ni. والله إنك سيأتي إليك البكاء والدموع بلا شعور. ستبكي بلا شعور. ستشعر أن في شيء. Maka kalau kau cuba pada malam hari ni, kau akan baca ayat ini, hal keadaan air mata kau akan mengalir dengan keadaan kau, dengan walhal kau tak merasakan. Kau tak rasa air mata kau akan mengalir. Kalau kau membacakan ayat ini. Wallahi, kata Sayyidi Syekh. الشيطان في ذلك الوقت عندما تنام ما تقرأ أذكار يأتي يوسوس لك كثير لكي لا تقوم أبدا. وعندما لا تقوم والعياذ بالله لصلاة الفجر يبول في أذنك بعدين. Sayyidi Syekh mengatakan syaitan ketika mana hal keadaan kita tidur, datang syaitan hembuskan kepada kita was-was supaya kita tak bangun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana menjelang waktu subuh, kita masih juga tidak bangun, bukan sekadar was-was saja syaitan datangkan kepada kita, bahkan syaitan telah pun kencing dalam lubang telinga kita. Wa anta anwi qabl ma taqum annaka takun tusalli rak'atain qabla al-fajr. Qala an-nabi fil hadith khairun min ad-dunya wa ma fiha. Maka pada hari ni kita balik nanti, niatkan sebelum kita tidur supaya kita ni nak bangun sebelum masuknya waktu fajar, nak bangun walaupun qadar yang pendek supaya kita dapat tunaikan walaupun seringkas-ringkas solat sebanyak 2 rakaat. Kerana Nabi SAW mengatakan siapa yang sembahyang 2 rakaat sebelum fajar, maka dia itu terlebih baik daripada dunia dan seisinya. Al-Imam Abi Yazid Al-Bistami kana min kibar al-ulama wal awliya. Abu Yazid Al-Bistami merupakan seorang ulama yang sangat hebat pada zaman dia. Kana ladayhi min al-mu'allafat al-kathira wa min at-tullab al-kuthur. Dan dia ni mempunyai karangan kitab yang begitu banyak, Abu Yazid Al-Bistami, dan mempunyai anak murid yang begitu ramai. Fara'a ahad as-salihin fil manam ba'da wafatih. Qal ma fa'ala Allah bika ya Aba Yazid. Maka setelah wafat Abu Yazid Al-Bistami, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang melihat dalam mimpinya akan Abu Yazid Al-Bistami. Qala dhahabat tilka al-isharat wa dhahabat tilka al-imarat wa lam yanfa'ana shay' illa rukai'at kunna narka'aha fi as-sahar, yani fi qiyamul lail. Kata Abu Yazid Al-Bistami, semua yang aku miliki, semua yang aku ada daripada kitab-kitab yang aku karang, apa yang aku miliki ketika mana aku masih ada, itu semua tak mendatangkan manfaat, kata Abu Yazid Al-Bistami. Yang mendatangkan manfaat aku ketika mana aku dah balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa rakaat yang aku lakukan sebelum masuknya waktu fajar. Musta'iddin nujarrib al-yawm. Dan Sayyidi Syekh bertanya kepada kita, adakah kita ni bersedia untuk cuba pada akhir malam hari ni? Jamil, تجلس هكذا وكذا بعدين وتقول يا الله أنت ستدخل القبر لوحدك يا الله يا الله يا الله يا الله إلى أن يؤذن الصبح وأنت تقول يا الله يا الله يا الله يا الله وأنت في عقلك تقول يا رب سيأتي إسرائيل يا الله سأدخل القبر يا الله يا الله أولادي يا الله 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 حتى ما في إشكال قول يا الله أنا أريد مال يا الله أنا أريد ادعو الله يا الله يا الله يا الله استشعر أن الله يسمعك تشعر في قلبك شيء غريب. Kata Sayyidi Syekh, kalau kita bangun pada malam hari ini, pada akhir lail, pada malam hari ini, perbanyakkan dengan sebutan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, sampailah menjelang waktu fajar. Dan ketika mana kita sebutkan perkataan tersebut, Ya Allah, Ya Allah, datangkan, hadirkan, rasakan dalam diri kita bahawasanya Allah mendengar semua apa yang kita katakan. Apa yang kita nak, Allah mendengarkan apa yang kita nak. Datangkan, hadirkan dalam hati kita. Hatta fil hadith anna alladhi yakun ala as-sujjada wa yanam al-malaika tusabbih Allah wa tastaghfir ila an yaqum yusalli ila an yu'adhdhin al-fajr wa yakun fi sahifatak wa qala Allah fil hadith al-qudsi ya malaikati انظروا ila 'abdi قام يذكرني ثم بعد ذلك أتاه النوم يفتخر الله سبحانه وتعالى ويقول للملائكة انظروا إلى هذا العبد الصالح. Kalaupun kita bangun pada akhir lail, kemudian kita tertidur dekat atas sejadah kita, kita bangun pada akhir lail, kemudian kita tertidur di atas sejadah kita,
Maka apa dia? Kata malaikat pun datang kepada kita, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikat, wahai malaikat aku, sesungguhnya bersaksilah engkau bahawasanya ini merupakan hamba aku yang soleh, yang mana dia bangun beribadah kepada aku sehingga dia tertidur. Wa afwan 'ala at-ta'khir. Kata Sayyidi Syekh, mohon maaf di atas terlalu panjang ataupun kelamaan. ولكن هذه الليلة افتح لك صلة بالسماع في قيام الليل. Kata Sayyidi Syekh, akan tetapi walaupun kita lambat pada malam hari ini, jadikan malam hari ini apa yang kita dengar silah hubungan kita nak tambahkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir lail. والذي يساعد على قيام الليل عدم الاشتغال بالجوال بعد الفجر بعد العشاء. Dan kata Sayyidi Syekh, yang membantu kita untuk kita hubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam hari ini pada akhir lail adalah kita meninggalkan bersibuk-sibuk dengan handphone. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الله 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 أنت السميع أنت البصير أنت الكريم أنت الرحيم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك إنك أنت الغفور الرحيم. الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله. أمتنا عليها وحينا عليها وأمتنا عليها وحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت يا كريم. اشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا وتولنا في جميع أمورنا واحفظنا من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علينا أبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا يا كريم يا رحمن يا رحيم يا الله أنت الله. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. Pada diri Ana sendiri, Ana mohon maaf di atas kekurangan di atas terjemahan yang Ana. Jazakallah khair, jazakallah khair, jazakallah khair.